benda baru, kita tak tahu kan apa betul, benda betul. ni. Apa yang main ni. Saya belik, sekali kaki dia boleh naik atas. Okey, aku dah tertarik dengan benda ni. Start daripada situ aku dah start collect daripada GV1 aku pergi main dekat Speedmart. Speedmart aku main sampai aku kenal dengan seller-seller dekat TikTok, which is yang orang yang banyak aku main dengan Hinata Collectible, Neon, masuklah dengan MHMS. Tu antara yang awal-awal aku main lah. Start daripada situ bila aku dapat collect barang-barang yang normal pada secret, dan kita start collect. Dalam sebulan aku rasa aku collect hampir all GV yang keluar masa tu. So senang cerita ni abang terikut lah. Okay, geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang baru menonton. Ini podcast terbaru daripada Nikis Channel. Podcast Sembang Bersepah, borak tak bertapis. Untuk episod pertama, kita ada guest daripada Perak, Ipoh Perak. Dia brother ni dia tegur aku untuk first aku berniaga dekat platform lain. Dia tegur aku, dia masuk, nak join tak? Betul tak? Ya, dia tu. Nak join tak? Lepas tu dia aku cakap boleh. Aku dengan segan, tak ada segan apa semua, aku cakap boleh je. Okay, sekarang kita berada dekat kedai Nedef Collectible, coffee and mainan-mainan lah dia menjual. Okay, sekarang ni podcast ni kita memang tak ada tapisannya bercakap. So kita ada sebelah saya ada Brother Nedef. Okay bang, kenalkan diri bang. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, sebenarnya dalam TikTok orang panggil aku Nedef lah. So daripada awal orang panggil aku Nedef. Sebenarnya aku pelik juga, sebenarnya nama aku pun tak ada kaitan pun dengan Nedef. Cuma yang belakang je lah EF tu, which is Amirul Faris nama aku. So basically Nedef tu adalah akronim daripada nama anak-anak aku. Itulah cerita dia. So termasuklah dengan company aku sendiri, Nedef Resources. So that's awal-awalnya permulaan kepada Nedef tu sendiri. Dulu bang sekolah macam mana? Saya sampai SPM. Okay. Actually bukanlah SPM. Actually saya dah sampai universiti, tapi saya tarik handbrake dan saya start bekerja. Itu je lah untuk persekolahan. Faham. Okay, kita jangan straight sangat. Kita dah kenal Abang Nedef macam mana. Kita tak payah tahu dia berapa, kita tengok dia pun dah macam awi kan, badan dia besar kan. Rambut panjang. Okay, sekarang kita fokus kita punya podcast. Untuk first abang, macam mana abang boleh jadi collector ataupun abang menjual dulu? Macam mana? Okay, ni cerita ni best gila tau. Sebenarnya benda ni aku start dengan collector, which is aku diracun oleh budak umur 5 ke 6 tahun macam tu lah. Okay. Masa tu untuk ambang New Year tau. Setelah aku buka kedai kopi. So budak ni datang, dia tunjuk aku satu mainan. Which is budak ni adalah anak kepada kawan aku. Panggil, abang kopi tengok ni. Dia bawa satu GV01 Megatron. Aku cakap apa benda lah benda ni. Kan? Masa tu benda baru, kita tak tahu kan apa benda ni. Apa yang main ni. Saya belik, sekali kaki dia boleh naik atas. Okey, aku dah tertarik dengan benda ni. Start daripada situ aku dah start collect daripada GV1 aku pergi main dekat Speedmart aku main sampai aku kenal dengan seller-seller dekat TikTok, which is yang orang yang banyak aku main dengan Hinata Collectible, Neon, masuklah dengan MHMS. Tu antara yang awal-awal aku main lah. Start daripada situ bila aku dapat collect barang-barang yang normal pada secret, dan kita start collect. Dalam sebulan aku rasa aku collect hampir all GV yang keluar masa tu. So senang cerita ni abang terikut lah. Terkena dengan budak-budak terkena. Aduh, terkena cerita dia. Start situ lah abang kira-kira pergi Speedmart, pergi beli satu. Hari ni satu, besok satu, esok semua. Habis kes. Okey lah bang. Okay. Yang abang nak decide untuk menjual pula macam mana? Ini cerita. Ini pun salah satu cerita yang tak disengajakan. Cerita dia
bila kita dah start ada barang, kita start live untuk memasang. So aku pun ambil, aku buka live satu, aku pasang. Ya. Pasang. Tiba-tiba 10 orang masuk, 10 orang tanya, "Bang, jual ke tidak?" Saya cakap saya tak jual. Saya cakap saya live ni pasang je. Okey, tak apa sekali. Lepas tu esoknya aku barang sampai, aku live, aku pasang lagi, orang tanya, "Pasang ke, abang jual ke tidak?" Okey. Saya cakap saya tak jual. Last kali, hari ketiga aku live, orang tanya, "Abang jual ke tidak?" Okey, this is the time. Orang tanya, aku buat. Terus aku jual. The best part, cerita dia bila dia record dekat this New Year, tahun baru Cina ni, sebenarnya tahun baru Cina ni adalah permulaan aku start menjual blokis last year rasanya. Faham? Kira ngam-ngam lah. Ngam-ngam setahun lah ni. Ngam-ngam setahun lebih lah. Okey, faham ya. Saya pun lebih kurang juga kot. Abang jumpa saya dalam bulan 7, bulan 6 macam tu kot kan. Abang tegur saya kan. Masa tu saya baru lepas elok operation. Masa tu kau jual Keyplay. Keyplay, betul. Pai. Kau jual murah sangat. Murah betul. Hari tu saya dah takut dah tu. So, ini aduh, ni dah jam quality pun. Sebelum abang masuk, saya ada follow abang punya ni. Saya tengok abang menjual. So, okey, tak apa, let lu. Terdetik je cakap, nak berniaga lah. Ambil pai banyak-banyak. Jual belah murah kita. Abang invite, okey, tak apa. Kita maintain je lah. Dia dulu. Okey bang, seterusnya saya nak tanya. Okey, apa beza perasaan abang bila beli dengan beli untuk simpan, beli dengan untuk jual? Oh, lain tau. Lain. Boleh cerita sikit? Beli untuk simpan, untuk kita sendiri, kita akan cari sampai dapat. Okey. Tapi bila kita nak jual ni, orang tak dapat, kita goyang. Faham? Contoh saya ada satu customer. Dia beli sampai 3 case SV ataupun Shining version Kamen Rider. 3 case dia beli, 3 tak keluar secret. Masalahnya dia main seorang-seorang. So saya rasa macam aduh jam lah. Kenapa? Keluar sekali pun tak apalah. Aku dah okey. Tak keluar langsung. Dia jadi macam so dia macam goyang dia bila kita menjual ni dia lebih sikit lah daripada sendiri. Faham? Okey yang ni pula saya nak tanya abang. Abang ada rasa bersalah tak untuk jual item orang lain nak collect? Tak. Sebab dalam dunia ni dia ada demand and supply. Betul. So bila benda tu ada demand dan kita supply lah. Betul. Kita supply. Berniaga. So tapi yang penting bila berniaga kena jujur. Jangan kau berniaga asyik-asyik kalau nak hit kau tembak proding kau je. Memang kurang ajar. Betul. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kena faham. Itu tak boleh. Salah masuk tu. Okeylah. Okey, yang ni yang soalan last ni bukan last lah. Segmen ni untuk segmen ni saya nak tanya abang. Turning point bila abang collect dan jadikan benda ni satu side income. Okey. Maksud turning point tu macam mana? Kiranya abang dah collect kan, macam abang cakap dia abang awal-awal abang collect. Lepas tu abang jadi turning point abang nak menjual tu selain daripada live tadi. Apa yang abang boleh berpusing untuk berniaga yang abang boleh buka sebesar ni? Tak, sebenarnya one of it sebab seronok. And then bila kita antara orang yang awal dapat barang, kita share dengan kita punya supporter, dengan fighter-fighter kita. So apa yang diorang dapat, diorang boleh dapat awal barang tu. Sebab korang kena faham daripada segi blokis dia ada 2 keluaran. Contoh satu daripada China. Betul. And one more dalam global. So biasanya China ni susah untuk kita dapat dekat kedai-kedai yang biasa kita ambil macam Speedmart, Family Mart apa semua. So in term of that, as a seller kita boleh dapatkan barang tu awal dan kita boleh jalankan bagi orang dapat dia punya vibe dia dulu. Yalah. Okay, ni saya nak tanya bukan personal lah. Sebelum kita nak habiskan untuk segmen pertama, nak sambung part 2 punya segmen. Saya nak tanya abang kenal awal-awal saya. Macam mana? Masa awal-awal kenal? Tak tahu lah nak cakap macam ni. Dia kerja merapu dalam live dia.
dia merapu dalam live, tapi the best part, walaupun dia merapu dalam live, dia berusaha menjual. Sampailah dia senyap. Dia senyap, dia tak jual dah. Dia hilang dari radar. Tup dia sampai sini, nampak? Dia sebenarnya bukan dia tak menjual tapi tak buat live. Itu je. Ada orang nak kita order kan, kita jual. Untuk sekarang aku dah cerita kat Abang Nadef tadi apa masalah pasal aku. So tunggulah Nick comeback. Mana tahu tapi tak tahu lah, tiba-tiba Nick ada buka production kan. Tiba-tiba Nadef nak sponsor, aku tak tahu. Aku okey je, buka je. Okay, kita jumpa part tu.